Tahukah korang, pelbagai jenis kotoran, kuman dan juga bakteria terbentuk di dalam tangki air rumah korang dan pastinya ramai orang dekat luar sana risau dengan tahap kebersihan air dan juga tangki air dekat rumah korang. Dengan Detox Malaysia, korang tak perlu risau lagi, tangki air korang akan dibersihkan dengan sendirinya. Dalam video kali ini, kita nak share sedikit tentang kuman dan juga bakteria yang wujud di dalam tangki air seperti E. coli. So, apa itu E. coli guys? So, E. coli ni ada di dalam najis manusia dan juga ada juga pada haiwan dan juga serangga seperti cicak, tikus dan juga lipas, dan ada juga pada najis haiwan dan serangga tersebut. So, apakah bahaya E. coli ni pada manusia? Contohnya seperti demam, kirit-birit, muntah dan juga gatal pada kulit ataupun menyebabkan kulit bermasalah. Macam mana E. coli ni berjaya masuk di dalam tangki air? Seperti kita mentionkan tadi, E. coli ni dibawa masuk oleh serangga dan juga haiwan yang berjaya masuk di dalam celah ataupun kadang-kadang tangki air ni terbuka. Okey, dalam video seterusnya kita akan kongsikan kuman ataupun bakteria yang lain yang terbentuk di dalam tangki air dekat rumah korang. Dan kepada korang yang dekat luar sana nak tahu tentang pemasangan sistem Detox Malaysia di dalam tangki air rumah korang, boleh PM kami ataupun follow konten kami yang seterusnya.